Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita berada di Pantai Bisikan Bayu, dekat gerai makan. Hari ini suasana air comel. Orang tak ramai lah kawasan ni. Terang lah main kawasan ni. Hari ni kita pakai upel sotong. Udah koyok tak ada ni. Beli dalam RM4 saja. Adalah boleh lah. Udah hidup kita pakai saya kakak 3 pari campur-campur. Beli dalam RM10 saja. Hari ni kita pakai 4 joran. 3 batai kita main macam biasa, kita main udah hidup. Batai kita main Apollo. Apa pun kita set up dulu apa yang patut. Okay, let's go. Okey, kita set up dulu. Yang pertama ni Apollo. Apollo ni Apollo kita pakai mata ni macam biasa. Lupa nak beritahu, hari ni kita bersama dengan anak ini. Santai-santai dengan anak. Batu kita pakai batu saiz 5. Ini setup pertama, setup. Okey, setup kedua pula. Yang ni kita pakai perambut satu depa. Rambut satu depa. Biasalah, rambut satu depa ni. Mata saya kita pakai mata saya 15.
okey. Mata mata saya 15 pula. Sorry. Mata saya 18. Saya 18 ni. Okey, settle yang ni. Belah sana pula kita pakai mata 2. Kita main Apollo mata 2 ni. Rambut Apollo lah. Ngamut buat tengok nak buka aku mana. Okey, settle. Okey. Ni pakai mata saiz 9, jenama Cinun. Ni pun sama jenama Cinun juga, saiz 9. Batu kita pakai batu lado saiz 135 gram. Okey, settle. Yang ni rambut, kita pakai rambut sedepa juga ni. Mata saiz 15. Yang ni. Okey, apa-apa kita sakut upan dulu. Okey, settle. Kita baling dulu ni. Balingnya pertama, rambut 2 mata. Bismillah. Okey, comel. Dekat-dekat lah. Settle. Okey, yang kedua kita sakut udah hidup juga. Okey, settle. Bismillah. Dekat-dekat. Okay, yang ni pun sama, kita sakut dia hidup juga. Bismillah. Okey.
Settle bagi udai hidup. Yang ni kita sakut sotong. Sebab udai koyok tak ada, kita sakut sotong. Ni sotong kita potong lebih-lebih kurang lah. Okey, settle. Baling yang pertama Apollo. Bismillah. Semoga ada manis-manis pagi ni. Teh. Apa-apa kita tunggu dulu. Sekarang pukul 9.30. Daripada pukul 9 tadi sampai 9.30 tu senyap lagi. Belum ada hasil lagi. Apollo pun senyap lagi Apollo. Belum ada manis-manis lagi. Setengah jam. InsyaAllah ada rezeki. Kita tunggu. Air comel air 1 meter lebih. Masa ni okey lah. Beralu-beralu. Air pun nak kata jernih tak juga, nak kata keruh. Lebih kurang gitu lah. Keruh sikit lah. Apa-apa kita tunggu dulu. Tiba-tiba macam narik ni. Nak kagak-kagak, nak sari upel lah. Ada manis-manis kau. Hasil pertama. Mata. Mana si Mega ni? Mana si Mega ni? Berdiam upaya habis. Ada bagai kau bergerak ni. Kapuk selain main. Kita kagal dulu. Mbak Opel pun tak ada tu. Tak tahu ikan apa makan ni. Capuk-capuk Opel habis. Kalau tak ada juga kan, baliklah. Anggap tak ada rezeki hari ni. Ngai kat gitu dak. Tapi air, tengok ah. Memang plus air hari ni. Memang comel. Tapi pelik tak tahu ikan apa makan. Halus-halus sangat. Capuk-capuk upaya habis.
Tengok. Upaya mampu terus upaya ni. Kita capuk sekali lagi. Kalau ada lah. Tengok lah. Upaya pun tak banyak dah. Lepas tak tahu ikan apa makan ni. Kaya habis upaya. Si Mega tak ada lagi si Mega. Kalau tak ada kita balik lah. Lah ni pukul 10.45 nak masuk ke sebelah tu. Kata ada juga kan, kita caw lah. Anggap tak ada rezeki hari ni. Ni ada upaya. Takut air tawar kot. Udah. Kita salih upaya bagi. Apa? Boring dah? Boring dah? Apa? Alah, kecek. Habis. Lah upaya. Oh. Kita takut double strike ya upaya. Double strike yo. Oh Allah. Tengok ada bagai kedok ni. Apa dekat ah. Kita gulung dulu setengah, tengok. Mungkin hari ni rasa tak jadi ni. Sebab air pun comel tapi tak tahu dah. Takut hujan tengah laut. Kalau hujan darat tak apa, takut hujan tengah laut tak ada lah. Dah tak jadi dah tu. Assalamualaikum semua. Selamat pukul apa pukul 11 selamat pagi lagi ya. Hari ni ikan tak galak. Ikan kurang jadi hari ni. Lepas-lepas pun setengah-setengah tadi tu upaya habis. Tak tahu ikan kamu makan. Salih upaya berapa kali salih upaya habislah 10 ya upaya. Jadi kita jumpa di minggu hadapan pula, insya-Allah ada rezeki panjang umur. Kita akan buat konten lagi selepas ini, insya-Allah. Apa pun kita jumpa di minggu hadapan. Assalamualaikum daripada Fixer Casting.